Okey, hari ni saya nak masuk ke topik baru. Tapi sebelum tu saya rasa saya tak pernah buat lagi topik tu paling basic, iaitu apa dia voltage, current dengan resistance. Yang ni topik paling basic. Saya rasa saya tak nak explain lagi. Sebab hari tu saya ada jumpa seorang budak praktikal dekat saya punya company saya. Saya tanya dia, "Apa tu voltage?" Dia pening nak jawab apa. Jadi agak merisaukanlah sekarang ni. Jadi tak apa, jangan risau, yang tu semua kita boleh adjust, kita boleh ajak. Cuma alright, satu benda yang penting lah dalam elektronik ni. Kalau elektronik ni 3 benda yang penting, satu voltage, current, resistance. So ada orang kata kalau cukup tahu 3 benda ni, dah ada knowledge, dah pakar pasal 3 benda ni, dah cukup dah untuk buat circuit. Sebab dia terlampau common, terlampau penting sampai tahap macam tu. Masuk elektronik ataupun elektrik sekalipun kena tahu 3 benda ni. V equal IR. Voltage sama dengan current I kali dengan resistance. Okey, baik. Untuk V, korang kena faham V tu dia voltage. Tapi apa tu voltage? Dia voltage ni bagi saya kan, saya suka nampak voltage ni macam pump. Macam pump air tu. Sebab voltage ni dia bagi tenaga ataupun dia bagi force. Dia bagi force untuk kita push elektron tu menjadikan I, iaitu current. Okey. Korang faham bayangkan satu pump air lah. Pump air, and then pump ni kerja dia apa? Dia push. Dia tolak air untuk masuk ke satu laluan ataupun pipe. Dan yang ni boleh dikatakan sebagai voltage, iaitu force, kuasa tolakan. Kuasa dia tolak arus tu, ataupun dalam elektronik dia tolak elektron untuk jadikan macam arus tu bergerak. Dan I adalah current ataupun arus. So I ni macam arus air. Faham tak? Kiranya pump tu dia tolak air, dan I ni adalah berapa banyak arus yang pump tu tolak. Tu yang ada macam kita nampak bateri kan. Bateri 5 volt, 1 ampere. Maksudnya bateri ni dia ada kemampuan untuk tolak 5 volt voltage bersamaan dengan 1 ampere current. Macam tu. Faham tak? Dia mudah aja. Bayangkan voltage ni macam pump ataupun kuasa tolakan. Air pula dia arus. Dia ada macam, yalah, dia arus puff, arus air tu. Yang tu dalam bezanya ni arus elektron lah ataupun arus elektrik. Untuk untuk resistance pula, yang tu penghadang. Okey, satu contoh. Pump voltage tolak air, dia tolak air, tapi dalam laluan air tu dia ada batu. Dia ada batu. Daripada arus tu laju, contohlah arus ni laju kan, satu arus, dia masuk ke batu ni, aka resistance, dia drop daripada 1, dia drop jadi 0.5. Maksudnya arus tu dia drop. So kau nampak tak? V ni voltage, pump, dia tolak elektron. I adalah arus. Berapa banyak elektron yang dapat masuk dalam satu wire tu, banyak elektron ke kecil, besar ke. R adalah resistance, iaitu dia menghalang arus ataupun dia menghalang resistance lah. Dia menghalang current tu sendiri. So daripada itu korang faham tak correlation tu macam mana? Sebab tu dalam satu formula tu kita panggil V equal IR. V equal IR, ataupun saya suka buat dalam bentuk triangle macam ni. So senang, V IR. Maksudnya kalau kita nak dalam satu circuit tu, kita nak arus yang banyak, cara dia dua, sama ada kurangkan nilai resistance ataupun bagi minimum resistance, ataupun kita increasekan voltage. Sebab kalau voltage increase, kita bagi banyak pump, kita bagi banyak force arus tu untuk dia tolak elektron.
So dengan secara tak langsung arus pun akan naik. Tapi resistance pun kena rendah. Faham tak? Okey, kalau nak bagi arus rendah, samalah. Kita naikkan resistance supaya dekat arus tu banyak resistance dan kita juga boleh kurangkan nilai voltage. Barulah arus tu turun. Faham tak? Yang ni basic elektronik. Hari tu saya lupa nak buat video saya rasa pasal ni. Yang ni memang penting lah. Yang ni memang penting sebab sekarang ni, even tak tahulah tapi benda penting macam ni pun kadang tu ada yang tak tahu konsep macam ni. Pasal saya tanya dia, "Apa tu voltage? Apa tu arus?" Dia jadi jam. Dia tahu kira, boleh baca. Tapi kalau dia nak suruh terang bahasa mudah, tak boleh, dia tak faham konsep. Sebab tu dalam engineering ni, walaupun kita hafal, kita baca buku, kita buat kiraan, tapi nak memahamkan betul-betul konsep tu, kita kena faham dengan cara yang mudah. Sebab tu tadi saya ambil konsep pump. Sebab saya nampak saya nampak voltage tu adalah force. Force dia menolak elektron. Dan resistance tu macam penghadang lah, macam batu-batu dekat sungai tu, dia menghadang arus tu. Dan I adalah current. So, I tu current lah, tu self-explain lah. I current, arus, so sama je lah. Benda-benda tu sama. So, elektronik V=IR ni yang paling penting sekali. Korang kena faham betul-betul apa konsep, apa itu benda tu apa dia. Apa yang dia maksud dengan voltage tu. Sebab nanti further on korang akan nampak negative voltage. Tiba voltage 5 volt kosong, lepas tu ada negatif 5 volt. Macam mana tu? Tak apa, yang tu semua yang tu ke depan nanti saya akan explain lah. Tapi konsep ni korang kena faham betul-betul. Yang ni yang paling penting. Alright. Lepas ni video kita masuk pasal impedance pula. Okay.